Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Rantau Official. Okey guys, hari ini saya nak review kereta yang baru masuk. Sebelum tu saya nak bagi tahu dulu kereta yang dah jual ya. Honda City ni dah jual guys, Honda City ya. Lepas tu Honda Insight pun dah jual. Toyota Prius yang besar tu pun, yang hitam tu pun dah jual guys. Okey, saya nak review kereta yang baru masuk saja hari ni. Mana tahu korang berminat ya. Okey, kita tinjau satu persatu guys. Alright. Depan saya ni guys ada sebuah kereta Toyota Altis guys. Tahun 2008, 1.8 liter kereta ni ya. Nah, kereta ni kalau untuk cat guys, full body cantik ya. Full body cantik. Cuma lampu tu dia agak kuning sikit lah. Boleh hilang guys, boleh putih balik. Nanti kalau korang tak suka, kita buat cantik-cantik lah macam tu kan. Okey. Lepas tu tayar ni boleh tahan lagi. Empat-empat tu masih tebal lah bunga masih tebal bunga. Okey, kalau untuk cat kira cantik lagi lah kalau untuk full body guys ya. Cuma nak kena polish saja. Okey. Ni bahagian luar saya kasih tengok dulu dekat korang. Mana tahu korang berminat, nanti boleh datang sini test drive sekali ya. Bahagian dalam dia guys, balik bahagian dalam. Ni bahagian dalam pun bersih guys. Cuma seat ni dia ada crack-crack lah macam tu kan. Biasalah bahagian tempat duduk tu ada pecah-pecah lah macam tu. Okey, tapi koyak tak ada lah. Bumbung pun putih lagi tu, bersih tu guys. Okey. Cantik-cantik. Kalau untuk bahagian dalam kira cantik lagi lah. Bahagian depan pun seat pun ada juga crack sikit-sikit guys. Okey. Kasih dekat sikit lah biar korang boleh nampak kalau untuk seat tu je. Audio kereta ni hidup guys. Lepas tu dashboard ni dia ada crack sikit-sikit ya. Biar korang puas hati macam tu. Jangan tanya selalu macam tu kan. Baik datang biar puas hati. Betul tak? Kereta ni tahun 2008 je. Engine kereta ni guys, leaking langsung tak ada lah. Cuma dia kotor habuk. Leaking langsung tak ada. Jadi kalau korang berminat boleh datang sini. Kereta tahun 2008, 1.8 liter. Harga dia 15,500. Okey. Siapa cepat dia dapat guys. Banyak sebelum ni orang tanya saya pasal Toyota Altis. Sekarang dah ada sebiji masuk dekat sini. Mana tahu korang berminat, boleh terus datang ya. Okey. Tahun 2008. Kita next. Ni sebuah lagi ni guys. Ni sebuah lagi Persona yang itu hari kan saya tak sempat review itu hari ya. Cuma harga dah berubah juga. Baru ni tadi harga dia 13,800. Tapi hari ni saya tengok harga dah berubah ya. Harga dia 13,300. Mana tahu korang berminat juga. Tahun 2017 kereta Persona VVT. Okey. Rim pun cantik tu guys. Cuma kalau untuk cat tu sikit-sikit ada calar lah macam tu kan. Biasalah. Bahagian dalam kotor habuk. Bumbung bersih putih. Siap karpet Maggie tu. Siap Android player guys tu. Ni semua elok. Cuma dia mileage tu tinggi ya. Saya ingat dalam 300 lebih ya, kalau tak silap saya lah. Pasal sebelum ni dia guna untuk e-hailing. Okey. Walaupun mileage tinggi guys, kereta tak ada masalah. Engine ke gearbox memang cantik. Aircon pun sejuk juga. Kira siap pakai lah. Cuma mileage saja tinggi ya. Tu. Cantik. Mana tahu korang berminat ya. Boleh terus datang sini test drive sekali. Okey. Yang perlu saya recommend dekat korang tu 2 biji tu saja. Pasal yang baru masuk ni tadi guys, 3 buah tu dah jual. Tu masalah dia. Ni.
Ini dah jual lah. Sebuah lagi guys, Pro 2 Asia. Kereta ni pun murah ni guys ya. Tahun 2016 kereta ni ya. 1.0 tahun 2016. Enjin gearbox cantik kereta ni ya. Aircon pun sejuk. Kalau korang datang sini nanti nak cari-cari kereta kecil, saya betul-betul recommend yang ni guys. Betul saya cakap, ini memang okey ya. Harga dia 13,000 saja. Betul-betul murah lah guys. Cuma dekat sini lampu ni signal lah, dia pecah cover tu. Tapi lampu signal ni hidup. Okey. Lepas tu side mirror ni cover dia tu pudar, lain daripada tu, cat cantik lagi ya. Okey. Jadi kalau korang berminat boleh terus datang sini. Kereta Pro 2 Asia tahun 2016 ya. 1.0 spek G. Okey. Murah-murah saja guys. 13,000. Allah, murah betul. Okey guys. Next. Lepas tu ni saya nak bagi tahu pasal kereta yang dah turun harga ni guys. Tu Honda Civic ni harga dia sekarang 11,200. Okey, tahun 2012. Ni Subaru 16,600. 2013 2.0 Ini guys harga dia 8,300. Toyota Prius C ya. Tahun 2012. Ini color ori guys, cuma dah pudar je. Ini pun okey ya. Jadi kalau nak cari-cari hybrid pun boleh datang sini. Harga pun murah sebiji ni guys ya. 8,300 saja. Masya-Allah, murah betul. Okey, kereta banyak kosong ni guys, banyak kosong. Banyak belum masuk lagi macam tu kan ni. Berapa banyak kosong ni. Nah. Okey, jadi pandangan saya itu saja yang perlu saya recommend dekat korang. Mana tahu korang berminat. Kalau berminat boleh terus datang sini. Kedai kami ada dekat Rahang Seremban je, Negeri Sembilan. Okey, 2 biji tu saja yang saya perlu recommend untuk korang. Memang cantik guys. Kalau korang datang sini test drive nanti mesti puas hati lah. Pasal tak ada masalah untuk kereta yang saya bagi tahu tadi ya. Okey, itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get